Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Jamilah Elisha binti Muhammad Asmini yang berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Kuala Dipan, Jalan Perak. Pada masa lapang, saya suka mengisi masa dengan baca buku. Dalam video ini, saya akan berkongsi sebuah cerita yang telah saya baca yang bertajuk Si Tanggang. Buku hasil pena Sulaiman Zakaria ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian. Buku terbitan Quality Books ini diterbit pada tahun 2013. Buku ini mengandungi setebal 65 halaman bercetak. Jom bersama saya kita mengamati dan mendalami buku ini dengan lebih dekat lagi. Di sebuah perkampungan kecil, terdapat sepasang suami isteri yang bernama Si Talang dan Si Deruma. Mereka mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amat susah. Si Tanggang meminta izin daripada ibunya untuk keluar bekerja dan mencari harta kekayaan. Dia berjanji akan pulang apabila sudah kaya nanti. Pada satu hari, Si Tanggang melihat sebuah kapal yang besar sedang berlabuh di muara sungai yang berhampiran. Si Tanggang terus berjumpa dengan nahoda kapal dan meminta pekerjaan sebagai anak kapalnya. Nahoda kapal bersetuju kerana melihat kesungguhan Si Tanggang. Nahoda Si Tanggang mengambil Si Tanggang sebagai anak angkatnya dan dikahwinkan dengan anak perempuannya. Disebabkan oleh kemahirannya, nahoda Tanggang telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Si Tanggang kini sudah lupa akan asal usul dan ibu bapanya yang sentiasa menantikan kepulangan anak mereka. Pada suatu hari, semasa sedang berlayar bersama isterinya, nahoda kapal terlihat sebuah perahu kecil yang sedang menuju ke kapalnya. Alangkah terkejut dan malunya Si Tanggang apabila melihat sepasang suami isteri yang tua dan sangat miskin itu adalah ibu bapanya sendiri. Setelah menjadi kaya, dia malu untuk mengaku bahawa orang tua miskin itu adalah seibu bapanya. Si Tanggang memarahi ibu bapanya dengan angkuh lalu menghalau mereka berdua. Si Tanggang menengking dan menghina ibu bapanya dengan mengatakan mereka tidak sedar diri. Dengan sedih dan kecewanya, kedua-dua orang tua itu berkayuh semula ke daratan. Si Deruma mengangkat tangan dan berdoa agar Allah memberi balasan yang setimpal kepada Si Tanggang. Tiba-tiba langit yang cerah bertukar menjadi gelap gelita. Angin bertiup dengan kencang, ombak laut memukul kapal Si Tanggang. Si Tanggang amat takut dan timbullah rasa insaf dan kesal di dalam hatinya kerana telah melayani ibunya dengan buruk. Dia sedar bahawa dia telah menderhaka kepada ibu bapanya. Dia menjerit meminta ampun daripada ibunya. Namun segala-galanya sudah terlambat. Kapal Si Tanggang yang dipukul ombak itu telah bertukar menjadi seketul batu yang besar. Balasan yang diterima oleh anak yang berderhaka kepada kedua-dua ibu bapanya. Begitulah kawan-kawan, terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan kita. Pada pendapat saya, gaya penulisan buku ini sangat menarik. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami oleh pelajar seperti saya. Buku kecil ini juga mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Pengajaran daripada cerita inilah, kita haruslah mengenal budi dan jangan menderhaka kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan kita dari kecil hingga dewasa. Selain itu, kita janganlah lupa akan asal-usul kita setelah kehidupan kita menjadi senang pada kemudian hari. Yang terakhir sekali, jangan sesekali kita bersikap sombong dan bongkak. Sekian, terima kasih.